Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, apa aku nak buat hari ni? Untuk video kali ni aku nak reaction video daripada satu channel ni tau. Channel ni nama dia Faktau Channel. Video ni dia bagi tahu tentang 10 kali Malaysia muncul dalam filem terkenal dunia. Oh, aku pun terkejut tau bila ada video macam ni. Sebab kita duduk kat Malaysia kan. Jadi kita kena bangga lah dengan orang luar negara yang buat filem tapi ada masukkan selit-selit sikit pasal Malaysia ni. Jadi kita kena bangga benda tu. Kalau betul korang komen. Jadi aku nak reaction video dia. Aku nak tengok filem-filem apa je yang ada muncul Malaysia dalam filem-filem tu. Ish, mana tahu kan, kita selalu tengok filem dekat macam-macam pawagam, Netflix ke apa ke, tapi kita tak sangka pun yang rupanya dalam cerita tu ada Malaysia, ada negara kita. Okey, jom kita tengok. Okay, ni dia channel Faktau Channel tu. Korang boleh tengok sendirilah. Ini video 10 kali Malaysia muncul dalam filem terkenal dunia. Okay, jom kita tengok. Tahu tak korang, terdapat sebuah negara fiksyen dicipta dalam filem berdasarkan negara Malaysia tau. Dan tulisan di negara itu walaupun nampak pelik, tapi kalau korang orang Malaysia, confirm korang boleh baca. I told you to fly straight home. I got turned around. Turned around. We were in Malaysia. Kejap. Sebenarnya Fakta nak buat tajuk lain untuk video kali ni, tapi sebab ramai di antara korang yang suruh Fakta buat tajuk ni pula, lepas video 10 kali Malaysia buat kemunculan dalam kartun terkenal, korang akan nampak Malaysia muncul dalam Ni pun ada video 10 kali Malaysia muncul dalam filem kartun tau. Nanti kalau korang nak aku buat video untuk 10 kali Malaysia muncul dalam kartun, korang komen. banyak kartun-kartun terkenal bertaraf antarabangsa. Tu yang Fakta tukar tajuk last Malaysia, minute. Daripada Menara Merdeka yang hampir dimusnahkan anak Superman, KLCC terbakar, sehinggalah kepada stesen keretapi Bukit Jalil ditukar nama ke stesen Pudu atas alasan pelik. Jadi, untuk tidak memaafkan korang semua, jom bersama Faktau kita menonton What's with the suitcase? Going to Mari Malaysia. No, Faktau. the suitcase is going to Malaysia. I'm getting on a bus to Florida. 10 kali Malaysia muncul dalam filem terkenal dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa subscribe juga Faktau Channel ni, okay? Sebab dia banyak bagi tahu benda-benda yang bermanfaat untuk kita, dia orang Malaysia, okay? tekan loceng. 10. Lupin. Biasanya kita dengar Malaysia muncul dalam filem Jepun, UK, China, India ataupun US kan? Kali ni rare sikit sebab siri ini dari Perancis. Perancis. Paris. Le coup des quoi? Là maintenant tu connais? Merci. Lupin merupakan siri misteri jenayah dari Perancis yang mengisahkan tentang asalnya Diop, seorang pencuri genius. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Yang terinspirasi daripada watak fiksyen terkenal Arsène Lupin. Arsène Lupin, gentleman burglar. Di mana sejak kecil, ayah asalnya telah dituduh mencuri oleh keluarga kaya. J'ai juste eu la tête de mon fils. Je n'y ai jamais touché. Qui d'autre alors? Mais j'en sais rien. Lâchez-moi. J'ai rien fait. On y va. Dan akhirnya kehilangan nyawa dalam penjara. Job. Par loin. Sejak dari itu, Asane membesar menjadi seorang pencuri genius semata-mata untuk membalas dendam dan membongkar kebenaran demi membersihkan nama ayahnya. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. Kalau korang tengok dalam episod 4 siri ini, Asane mendapat bantuan seorang wartawan untuk mendedahkan jenayah Hubert Pellegrini.
attentat de Kuala Lumpur en 96. Oh, dia cakap Un Kuala intermédiaire Lumpur. a arnaqué des trafiquants malaisiens au cours d'une vente d'armes. Menariknya, nama Malaysia turut disebut. Vous allez le voir, ce sont les images d'une rencontre qui a eu lieu en 1996 en Malaisie. Patutlah siri ni trending nombor 1 dekat Malaysia. Teringat pula Fak tahu pasal anime Lupin the Third. Sembilan. Dia diplomat. Kalau video Diplomat. bertajuk 10 filem terkenal antarabangsa yang difilmkan di Malaysia, Fak tahu ada senaraikan filem Kabali. Filem ini turut menyaksikan kemunculan pelakon Malaysia. Ini mesti korang tahu kan cerita Kabali. Kabali yang masa tak ingat lah tahun bila kan. Rasa 2000 lebih juga. Kabali ni korang boleh tengok sendiri. Kita ada pelakon-pelakon Malaysia yang berlakon dalam cerita ni. Yang lain-lain aku tak ingat lah. Tapi aku ingat Oshamno je yang dalam ni. Iaitu Roshamno, Nurman Hakim dan Zack Taipan. Namun siapa sangka pada tahun 2025 sekali lagi syarikat perfilman di India memilih Malaysia sebagai lokasi filem. Oh ya ke? The Diplomat yang dihasilkan pada tahun 2025 ini merupakan sebuah filem thriller politik. नाम क्या तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम है? ताहिर Yang diinspirasikan daripada kisah benar penuh dengan konflik diplomasi dan emosi. या तो तुम बहुत लकी हो या बहुत बड़ी फ्रॉड. क्या हो? Yang mengisahkan tentang seorang diplomat India bernama JP Singh yang bertugas di kedutaan India di Pakistan. Namun hidupnya berubah apabila dia bertemu dengan seorang wanita bernama Uzma Ahmad. प्लीज मेरी हेल्प कीजिए अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं दोबारा वापस कभी नहीं आ पाऊंगी. Uzma merupakan seorang rakyat India yang telah diperdaya dan dipaksa berkahwin dengan seorang lelaki di Pakistan serta mengalami penderaan fizikal dan mental. Apa yang menarik, Uzma telah bertemu dengan lelaki Pakistan itu di Malaysia. Kau nampak tu belakang tu KLCC. Wow. Malah disebabkan itu duit banyak Malaysia. kali nama Malaysia disebut dalam filem ini seperti ini. इसलिए कि शौहर पाकिस्तानी है मलेशिया में इस हिंदुस्तानी खातून को ताहिर से प्यार हुआ. Ini मैं काम की तलाश में मलेशिया गई. Uish. dan juga ini. साथ में नहीं बैठोगे? Malaysia ni yang semua. Siapa yang dah tengok cerita ni? Tapi itulah cuma slow sikit, tak macam cerita Kabali. 8. Wolf Hiding. Ini merupakan salah satu filem yang paling menarik dalam senarai kali ini. Wolf Hiding merupakan filem aksi jenayah dari China yang penuh dengan konspirasi, balas dendam dan perebutan kuasa dalam dunia gelap. Cerita ini berlaku di sebuah negara Asia Tenggara fiksyen yang dikuasai oleh sebuah organisasi besar bernama Hong Tai Group dari perniagaan sah sehingga Macam Marvel lah. haram seperti pemerdagangan manusia. Bangunan dia tu macam Marvel. Tapi Malaysia tak muncul atau disebut secara direct dalam filem ni. Kenapa faktor masukkan? Ini kerana negara fiksyen yang dicipta dalam filem ini merupakan gabungan antara dua negara iaitu Vietnam dan Malaysia. Jadi korang boleh nampak banyak elemen dari Malaysia seperti bendera. Dia campurkan. Dan tulisan. Yalah, Walaupun tulisan dalam macam filem ni nampak pelik, macam tapi Malaysia. korang boleh baca dengan jelas lagi sebab diguna bahasa Melayu yang dah digabungkan dengan tulisan Vietnam. Dah macam tulisan janaan AI yang tak jadi pula kan? With the evidence, all those involved have been arrested. Tapi tetap boleh faham ayat tu. Train to Busan Peninsula. Oh, Train to Untuk tajuk dalam Busan senarai pun kali ada. ini, Fatah pernah sebut sekejap je dalam video sebelum ni. Dalam filem antarabangsa seperti Bella Rahim di dalam Train to Busan Peninsula dan banyak lagi. Jadi dalam tajuk kali ini, Fatah akan ceritakan dengan lebih terperinci macam yang kita semua tahu. Malaysia pernah viral dengan cerita dari Korea iaitu Train to Busan kan? Namun pada tahun 2020, syarikat yang sama telah menghasilkan stand-alone sequel yang bertajuk Train to Busan Peninsula.
Tapi apa yang buatkan filem ni jadi Aku lagi tak pernah viral tengok di cerita Malaysia ni. adalah disebabkan kemunculan Major Jade yang dilakonkan oleh orang Malaysia, iaitu Bella Rahim. Di mana beliau memegang watak sebagai askar UN yang menjadi orang pertama menyelamatkan Jung Sok dan Min Jung bersama anak-anak perempuan mereka. Don't worry. It should be okay. In a few hours, a new world will be waiting. Kalau korang tengok dekat baju Major Jane tu, siap ada bendera Malaysia lagi tau. Apa? Gempak kan? Memang bangga betul lah. Kalau ya pun panggil orang Malaysia untuk berlakon. Tapi itulah, siap letak lagi logo Malaysia. Siap boleh naik motor lagi. Hari ni lawak betul lah. Aduh, kelas lagi. 6. Age of the World. Age of the World. Filem dalam senarai kali ini boleh dikatakan 99% mempunyai elemen dari Malaysia. Sebabnya, cerita ini difilmkan sepenuhnya di Sarawak. Ini memang sepenuhnya buat dekat Sarawak. Age of the World yang dihasilkan oleh Michael Houseman diadaptasikan daripada kisah benar tentang seorang pengembara British bernama James Brooke yang melarikan diri dari kehidupannya di England dan berlayar ke Sarawak untuk mencari tujuan hidup baru. Di sana, dia terlibat dalam pelbagai konflik tempatan. Cerita ni dia macam ceritakan sejarah dulu yang James Brooke datang ke Malaysia tu kan. There you have it. Pirates. Dan berusaha untuk menupaskan pemberontakan untuk mengembalikan keamanan. This is war! Sehingga akhirnya dilantik sebagai White Raja atau Raja Putih Sarawak. Apa yang menarik, terdapat pelakon terkenal dari Malaysia yang membintangi filem ni tau. Seperti Bron Palare sebagai Panggilan Indra Mahkota, I'm Prince Mahkota, the Governor of Sarawak. Shahizi Sam sebagai Subu. Shahizi Sam. Great honor is being named. Oh, Christ honor be damned. Dan Rahim Razali sebagai Sultan Brunei. Kalau korang nak tahu, filem ini dihasilkan hasil kerjasama antara 4 negara iaitu China, US, UK dan Malaysia. Walau bagaimanapun, di Malaysia dan Brunei, tajuk filem ditukar kepada Raja sebelum ditayangkan di Pawagam pada tahun 2023. Teringat pula faktau pasal lawak kumpulan Ubi. What are you doing here? You didn't feel with the Saudi British? You can do the Namdana Habatu Sauda. 5. Superman and Lois. Kalau video sebelum ni, Malaysia muncul dalam Justice League. Tahu tak korang, Malaysia pernah kena serang dengan alien dalam dunia Justice League tau. Kali ni Malaysia sekali lagi membuat kemunculan dalam cerita Superman. It's a bird! It's a plane! It's Superman! Tapi tak seperti filem Superman biasa yang penuh dengan aksi. Superman and Lois merupakan drama bersiri superhero yang lebih memfokuskan tentang kehidupan Clark Kent selepas berkahwin dengan Lois Lane dan mempunyai 2 orang anak kembar iaitu Jonathan dan Jordan. You're Superman? No, we've seen Superman before. We've seen him. Korang pernah bayangkan tak Superman dah berkeluarga? Gila, tak sangka Superman berkeluarga. Dalam episod ini, anaknya yang bernama Jordan Kent mula mengasah kuasanya. Yes! Tapi sebab tak sabar, dia terus berlagak nak jadi hero dengan cuba menyelamatkan kren di atas Menara Merdeka daripada terjatuh. Sebab dia tak boleh kawal kuasa, kren tu terjatuh. Nasib baik Superman sempat datang tolong. Tak pasal-pasal anak dia kena marah. I told you to fly straight home. I got turned around. Turned around? We were in Malaysia. Yes, I know. Nasib baiklah tak jadi apa-apa. Kalau tak, mesti lambat mendarat disiapkan. Ni Superman apa ni? Kan kena. 4. Overdrive. Kalau korang peminat perlombaan rally, korang mesti pernah tengok cerita ni. Overdrive merupakan filem aksi sukan dari Jepun yang berkisar tentang dunia rally racing yang mengisahkan tentang 2 beradik iaitu Naozumi, seorang pemandu rally yang berbakat, dan abangnya Atsuhiro, seorang mekanik dan jurutera.
Filem ni bukan je penuh dengan aksi mendebarkan tau. Malah penuh dengan konflik, lebih-lebih lagi apabila adiknya mahu menjadi pemandu terbaik tanpa bantuan abangnya. Ketika mereka menyertai pertandingan World Rally Championship, semasa nama peserta diumumkan, korang boleh nampak ada peserta dari Malaysia bernama Faris Badawi. Bukan tu je, malah terdapat juga babak di mana salah satu pertandingan ini diadakan di Malaysia, atau lebih tepat lagi di Johor Bahru. Teringat pula faktau pasal game Colin McRae, Rally and Dirt, yang turut menampilkan Lita Rally dari Rawang. Rawang tempat dekat dengan tempat aku weh. Tapi korang tahu kan yang Malaysia pun sekarang tengah buat cerita pasal rally dekat Malaysia ni kan. Korang tahu yang ada hari tu dah keluar poster pasal cerita terbang. Korang tengok kan poster terbang kan, itu ceritakan pasal rally dekat Malaysia ni pula. Ini dekat luar negara, dia letakkan Malaysia, selitkan Malaysia punya tempat. Sebabnya memang Malaysia ada rally punya tempat kan. Jadi ini Malaysia buat sendiri, tapi memang modal besar. Aku bila cerita tu nanti keluar aku nak tengok. Nama Lita ini adalah Rawang Trail yang terletak di Selangor, di mana juga Children of Man. Filem ini berlatar belakangkan dunia pada tahun 2027, di mana manusia hilang keupayaan untuk melahirkan anak sehingga membawa kepada kemusnahan di bumi. Namun selepas 20 tahun berlalu, seorang wanita tiba-tiba muncul dalam keadaan mengandung. Dia kemudian bertemu dengan watak utama, Theo, yang terpaksa membantu dan melindunginya demi masa depan manusia. Lain macam konsep cerita ni kan? Tapi apa yang menarik, ketika televisyen menyiarkan huru-hara yang berlaku di seluruh dunia, korang boleh nampak bandar Kuala Lumpur muncul. Kuala Lumpur? Korang nampak tak? Jap, fakta ulang balik. Oh sister, nampak Kuala Lumpur dengan Lumpur sangat jelas tengah terbakar kan? Tapi tu kira okey lagi lah daripada cerita Independence Day, Resurgence. Dibandingkan lagi nampak dalam filem tu. 2. Entrapment. Cerita ni pun fakta pernah mention kejap je dalam video sebelum ni sebagai honorable mention. Entrapment. Kalau korang nak tahu, hampir separuh daripada filem Entrapment ini telah difilmkan di Malaysia. Dihasilkan pada tahun 1999. Banyak juga It's never big enough. Entrapment merupakan sebuah filem bertema kerompakan mengenai seorang penyiasat insurans, Virginia Becker, menyamar sebagai pencuri. I'm not who you think I am, Mac. I'm a thief. Untuk memerangkap pencuri legenda Robert McDougall. Apa yang menarik, mereka merancang untuk melakukan satu rompakan terbesar di Menara Kat I Sisi. give you the world's tallest building and steal it? And home of the International Clearance Bank. Malah banyak babak-babak dalam filem ni. Isn't it beautiful here? Yang memaparkan bandaraya Kuala Lumpur. Shootingnya sampai macam tu. Kalau korang nak tahu, dalam ending cerita ni, ketika babak di stesen kereta api, Let's do it. korang akan nampak papan tanda stesen Pudu kan? Tapi sebenarnya lokasi penggambaran ini adalah di stesen Bukit Jalil. Tapi disebabkan pelakon utamanya susah nak sebut perkataan Bukit Jalil, diorang buat keputusan untuk tukar papan tanda tu ke stesen Pudu. So when will I see you again? Meet me tomorrow morning, 6:30 at the Pudu train station. You better be there. Oh, faham. Nombor 1. Thunderbolt. Oh, sekali lagi Thunderbolt Menara ni Merdeka 118 muncul dalam filem antarabangsa. Thunderbolts mengisahkan tentang Yelena Belova, adik angkat kepada Black Widow, Natasha Romanoff, yang telah digabungkan dengan sekumpulan anti-hero dan bekas penjahat. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. Dan dipaksa menjalankan satu misi rahsia untuk menyelamatkan dunia. And you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy.
Alah, konsep dia lebih kurang macam Suicide Squad, tapi versi Marvel lah. Tapi masa trailer filem ni baru je keluar, ia dah mendapat perhatian rakyat Malaysia. Lagi-lagi bila keluarnya sini. So, none of us can fly? Nampak yang tak? Terang-terang. Ya, memang. Yang masa buat ni, trailer dia memang dah tunjukkan menara 118 PMB tu. Memang, kurang tak sangka betul lah. Marvel Studio sendiri buat dekat Malaysia. Jarang berlaku. Itu merupakan bendera merdeka. Siap nampak kat ICC lagi. Kalau korang nak tahu, pada awalnya Marvel tak benarkan Florence Pugh yang melakonkan watak Yelena untuk buat stunt sendiri terjun dari bendera merdeka dalam misi untuk memusnahkan makmal OXE di Kuala Lumpur. Assignment is... Oh wait, hang on. Assignment is complete. What's next? Tapi Florence berkeras untuk melakukan babak tersebut demi memecah rekod dunia, terjun dari bangunan kedua tertinggi dunia. Florence, your sort of opening stunt, you jump off the world's second tallest building. Are you actually in the Guinness Book of World Records now? I should be. You really should be, and if you do, then you can die totally happy. So happy. Yeah. Disebabkan itu, babak tersebut dianggap paling ikonik dalam filem Thunderbolt. Paling lawak masa interview, Florence siap puji Malaysia lagi tahu. Dan seperti dijangka, antara salah satu perkara yang buat dia tertarik dengan Malaysia adalah makanan. Loved it. And I loved being in Malaysia, and I really want to come back and actually spend more time there because the food was insane. Oh ya. Siapa yang tak suka dengan makanan Malaysia? Orang luar negara datang Malaysia nak cari makanan. Sebab makanan Malaysia ni is the best in the world. Dengan cerita Korea nak hasilkan satu filem ala-ala Winter Sonata menggunakan lokasi di Malaysia yang bertajuk Distinct Becoming Sarawak, makin mendonya lah Malaysia lepas ni. Wow. Ingat pula Fat tahu pasal cerita Taxi Driver di mana rakyat Malaysia membuat kemunculan dalam filem tu. Okeylah, itu sajalah. Okey, itu je video kita untuk hari ni. Kalau korang nak lagi aku react atau tengok video-video seram ke apa ke yang korang nak korang komen je dekat bawah. Nanti apa-apa aku akan balas. Okey, itu je. Aku rasa sampai situ je. Korang jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. InsyaAllah nanti bila 100 subscriber tak boleh nak janji apa-apa. Harap korang doakan aku ada rezeki, aku boleh bagi dekat korang untuk 100 subscriber nanti. Bye bye semua. Aku sayang sangat korang.